Emas ni bila ada kat tangan, feeling dia tak sama. Orang yang beli emas tapi cuma nampak nombor, bila harga jatuh yang bermain dalam kepala dia cuma satu je. Aku rugi lah beli emas mahal. Nak pakai duit? Tak boleh. Melainkan sanggup jual dan alami kerugian. Emas fizikal ni berbeza. Bila emas tu ada kat tangan, itu bermaksud duit kita masih ada pada kita. Harga turun, tak ada apa-apa pun yang hilang. Selagi tak jual, kita tak rugi apa-apa. Kalau harga naik mencanak pun, kita tak jual. Apatah lagi bila harga turun. Dan bila je kita nak pakai duit, tak semestinya kena jual. Pajak je dah dulu. Lepas tu terus balik. Dapat balik emas tu. Lagipun, emas yang kita beli tu bukan guna duit nak pakai bulan depan. Itu kan duit simpanan. Duit yang memang kita niat nak simpan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bila tengok emas ada kat tangan, kita sedar satu perkara yang penting. Kekayaan kita 100% dalam kawalan kita sendiri. Bukan dekat tangan bank, bukan dalam sistem, bukan di tangan orang lain. Dia berdiri sendiri. Tak perlukan jaminan sesiapa pun. Emas ni aset kalis inflasi. Penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Yang telah digunakan beribu-ribu tahun dulu. Dan akan kekal relevan beribu tahun akan datang. Bandingkanlah dengan emas yang tak ada kat tangan. Bila harga jatuh, apa yang ada? Tak ada apa-apalah selain nombor dekat skrin telefon tu je. Tak boleh guna, tak boleh nak pajak, tak boleh nak rolling dan tak boleh buat apa-apa. Kekayaan kita tersangkut pada sistem dan dalam kawalan orang lain. Sebab tu, kalau emas ada kat tangan, tak ada apa-apa lagi yang perlu dikesalkan. Harga turun ke, naik ke, jangka pendek tu biasa. Kenaikan harga dalam jangka panjang hanyalah persoalan masa saja. Yang penting, emas ada kat tangan kita. Feeling dia tak sama. Dapat ke dapat? Follow saya dapat untuk lebih info dan tips simpan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.